Kononnya macam ada simbol mata dan juga angka 07. Ada juga siluet manusia. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Korang pernah tak dengar pasal lagu Golden yang We Going Up 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 daripada cerita K-pop Demon Hunter? Korang tahu tak, lagu-lagu kat dalam cerita tu sebenarnya ada teori tersendiri. Okay guys, hari ni kita nak sembang pasal teori konspirasi paling pelik lagu K-pop Demon Hunter. Cerita K-pop Demon Hunter lah basically. So jangan risau, semua ni hanyalah hiburan semata-mata. Janganlah korang percaya pula sebab ini adalah teori konspirasi daripada fandom cerita ni. Tapi guys, macam kita tahu dalam music video dan cerita tu juga sebenarnya ada benda yang pelik. So jom kita tengok teori fandom pasal lagu-lagu cerita K-pop Demon Hunter. So korang basically, siapa-siapa yang tengok video ni mesti korang tahu kan cerita K-pop Demon Hunter tu sebenarnya pasal apa. So ramai yang percaya yang demon ataupun demon dalam lagu tu sebenarnya bukan monster, bukannya raksasa, tapi katanya ia hanyalah metafora kepada tekanan dalam industri. Industri apa? Industri hiburan dekat Korea, iaitu K-pop. So macam yang kita tengok lirik dia ada sebut Fight the Shadows dan Don't Take My Name. Katanya ia merujuk kepada tekanan jadual, kontrak ketat diorang dan juga diorang ni hilang identiti sendiri. So kononnya lagu tu sebenarnya adalah sindiran lembut. So diorang percaya, fandom ni percayalah, setiap member dapat jenis demon sendiri, iaitu Watcher, Siren dan juga Beast. Katanya teori-teori ni sebenarnya dipercayai sebenarnya mewakili personality dan struggle diorang, dan ia bukanlah sekadar konsep. Mesti korang tak faham kan? Okay, let me explain to you. So dalam music video dia kan macam ada glitch sekejap kan. Kalau korang perasan, dia ada satu part dia ada glitch. So bila fans zoom and then diorang slow mo and then diorang freeze frame benda tu, kononnya macam ada simbol mata dan juga angka 07 dan ada juga siluet manusia. Korang tahu kan yang gambar macam boleh nampak tubuh, macam bayangan macam tu lah, bayangan manusia. So teori tu dikatakan ada maksud tersendiri. Contohnya macam mata diorang ni diawasi, 07 bermaksud 7 tahun kontrak diorang, dan siluet tu adalah kawalan daripada agensi diorang, orang yang mengawal diorang ni lah. Scary way, tapi kalau kita tengok siang hari macam okey je, tak ada apa-apa kan. So ada juga teori-teori lain yang lebih lembut yang mengatakan yang demon tu sebenarnya macam inner demon. Demon yang diorang duk kejar-kejar tu kan, yang diorang nak hapuskan sebenarnya tu adalah inner demon. Maksudnya dalaman tau, dalaman diorang tu, iaitu diorang ni anxiety, diorang ni burn out dan juga diorang ni ada insomnia. So bila diorang lawan demon dekat dalam music video tu, katanya sebenarnya adalah self-healing journey. So maksudnya basically dalam cerita kan diorang nak menghapuskan demon kan, macam nak membunuh demon, tapi sebenarnya diorang nak membunuh benda-benda yang distract diorang dalam, orang kata, industri diorang lah, dalam dunia hiburan yang diorang kerja. Faham tak? Ada juga teori yang paling kelakar pasal cerita K-pop Demon Hunter ni, di mana katanya konsep dark ni dibuat untuk mengalih perhatian daripada isu dalam syarikat. Syarikat apa? Syarikat yang diorang kerja lah. Kalau kita tengok K-pop idol ni semua kan, diorang kan macam ada syarikat ataupun agensi yang kawal diorang kan, yang manage and handle diorang kan. So katanya kalau ada skandal, bagi demon macam tu. Lepas tu marketing diorang pun kuat juga. Faham tak apa yang aku try sampaikan? So ada juga fan teori cakap kalau ending music video diorang ada member luka tu ataupun rebah, katanya itu adalah petanda yang dia akan hiatus. Kalau siapa-siapa faham pasal konsep K-pop ni mesti faham apa maksud hiatus ni. Hiatus ni macam menghilangkan diri sekejap ataupun
ataupun mungkin ada yang tak muncul balik. Dan katanya mungkin ada comeback lah, ada hint-hint besar untuk comeback seterusnya. So basically cerita pasal K-pop Demon Hunter ni sebenarnya nak cerita pasal betapa toksiknya industri hiburan dekat Korea, iaitu industri K-pop. So guys, semua teori ni hanyalah hiburan semata-mata sebab dah nama pun fan diorang sendiri yang wujudkan benda ni kan. Tapi memang best lah untuk kita bincangkan benda ni sebab mana tahu benda tu betul. Dan kalau korang ada teori lain, cuba korang drop kat komen. Ataupun mungkin sebenarnya cerita ni straightforward je, memang diorang nak mencari demon, memang diorang nak membunuh demon tu. So kalau korang nak aku buat seram untuk musik video seterusnya, cuba korang komen juga. Aku rasa lagu diorang, lagu dekat K-pop Demon Hunter tu memang sangat-sangat berhantu sebabnya ya Allah, aku dengar sekali pun dia dah terngiang-ngiang. Even anak aku yang 2 tahun tu, dia dah hafal lagu We Going Up, up, up daripada awal yang I was a ghost, I was alone, tuaji, just okay. Anak aku, anak-anak buah aku tak payah cakap lah, semua hafal semua tahu pasal cerita K-pop Demon Hunter, apatah lagi lagu Goldennya We Going Up. Dia macam ada ulat muzik tau kat dalam telinga, menyebabkan kita rasa macam terngiang-ngiang lagi-lagi pula dia viral dekat TikTok kan. Okay, so sekarang ni kita nak tengok lah, ada juga beberapa teori seram ataupun teori yang melia lah pasal cerita K-pop Demon Hunter ni dekat TikTok guys. So kita nak tengok sama-sama apakah teori-teori itu. Dan katanya ada orang kata, oh K-pop Demon Hunter ni janganlah tengok sangat benda tah. Okay, jom kita tengok sama-sama teori apa pula yang diorang cuba sampaikan pasal cerita K-pop Demon Hunter. Sebenarnya ada elok juga sebab dia menceritakan pasal kegigihan, jangan putus asa kan dalam cerita ni. Kita tengok teori yang lain pula. Okay, jom let's go. Okay, kita tengok sebagai hiburan semata-mata, korang tak payahlah macam sentap sangat. Aku sendiri tengok cerita K-pop Demon Hunter ni. Okay, jom. Shaitan could not have written it better. There's a new K-pop show where demons dance, Latin chants fill the air, and flames light the stage like a nightclub in Jahannam. It's called K-pop Demon Hunters. Sounds like it's about fighting evil? Don't fall for it. This show isn't hunting demons, it's marketing them. This show doesn't just show demons, it romanticizes them. The demon boys are tragic, flirty, broken, beautiful. They're the ones being misunderstood. They perform this demonic chant live in the show. Fog, lights, screams. One girl collapses, possessed, foaming at the mouth. And the crowd, they cheer harder. That's not entertainment. That's ritual wrapped in rhythm. Demon Hunters is not fighting demons. It's recruiting your children to love them. And if you don't guard their hearts, Shaitan will take it. And he'll do it with a beat drop and a fan cam. Shaitan could not have written it better. There's a new K-pop show where demons dance. Kalau kita tengok daripada sisi agama, sebenarnya benda ni macam ada betul juga. Sebab sebenarnya kalau kita nak berhibur pun jangan melebih-lebihkan. So kita take it at the bright side. Gitu. So kalau orang tegur tu macam terima je lah. Sebab benda tu memang lagu pun sebenarnya. Jangan risau sebab aku sendiri pun peminat cerita K-pop Demon Hunter. So ramainya okay, seterusnya peminat K-pop Demon Hunters punya animasi tu ya. Saya secara peribadi, saya memang tak bagi anak-anak saya tengok kartun animasi K-pop Demon Hunters tu. Walaupun ramai di kalangan mungkin kawan-kawan dia kata, kau dah tengok belum? Kau tak tengok ke? Wih best, cerita dia, lagu dia, color dalam cerita dia pun, jalan cerita, storyline semua dah. Ini adalah satu bentuk doktrin untuk anak-anak generasi muda kita ini meminati K-pop itu secara tidak langsung. Betul juga secara sebenarnya. Subconscious mind, begitu banyak falsafah yang diterapkan yang kadang-kadang tak disedari berselindung di sebalik keindahan cerita, comelnya kartun-kartun yang dipamerkan dalam animasi tersebut. Dia macam nak mempamerkan satu standard tau. Maknanya standard apa? Kalau nak cakap tentang soal kecantikan, dia mestilah rambut stylish, tubuh kurus, badan berotot, kulit cerah gebu, dagu V-shape, pakaian mencolok mata. Basically Ustaz ni nak cakap yang cerita tu sebenarnya macam nak buat kita tertarik dengan dunia hiburan K-pop sebenarnya. Tapi macam ada betul dia juga, kita terima teguran tu guys. Okay, jangan nak ni apa benda pula. Ni teori lain. So we know the role of the hunters is to free the world from demons. Okay. But wait. After rewatching the movie, I realized demons don't actually die. Pula, They are demon tak just mati. sent back to the demon world. Ooh. As Zoe states,
and send those disgusting demons back to the depths where they belong. Oh, demon tak matilah. Faham? In the end, Mira and Zoe defeat the Saja boys, so they are now trapped in the demon world. But what about Jinnu? He ends up trapped in Rumi's sword, so he's not actually dead. Adakah ada And this episod kedua explains why gitu? Jinnu's spiritual pets were still alive, Hmm. and they sit on a board that reads come back, Ush, clearly foreshadowing the return of Jinnu and the Saja boys. kita akan dapat season kedua ke? Macam mana? Gitu. Okay, korang faham kan? Perlukah aku terangkan? Kalau korang tak faham, pergilah translate. Gitu. Demon Hunters. Okay, this one. Everyone's talking about it. Last On the surface, it looks harmless. Bright colors, catchy songs, K-pop energy. But underneath, there's something a lot of parents don't see. The story plays with demons, possession, and the stealing of souls. And while it's wrapped in music and fun, these aren't just make-believe concepts. In our faith, they're real and a part of the unseen world. And we don't mess with that. The danger isn't just what's on the screen, it's how normal it starts to feel. How easily darkness is packaged as art and even starts to look appealing and even inspirational. It's not about scaring you or shaming you. It's about awareness. Before pressing play, pause for a moment. Ask yourself, what's this teaching my child about good and evil, about what's sacred? Because guarding their little hearts and minds will always matter more than keeping them entertained. Faham? Okay, korang faham tak apa sebenarnya, apa yang diorang nak sampaikan sebenarnya? So, basically, dia cakap, kalau nak berhibur, kini aku bagi conclusion je lah. Oh, kita nak berhibur, nak tengok sangat cerita tu boleh, tapi jangan terlalu taksub. Janganlah ikut sebiji-sebiji dan sebabkan cerita ni, kita terus menyelusuri apa cerita-cerita lagu-lagu K-pop. Macam tu lah, jangan terlalu leka lah. Basically, okay? So, ada baik juga kita ambil teguran daripada nasihat-nasihat ni. Okay, so kepada adik-adik, walaupun korang hafal lagu-lagu kat dalam cerita K-pop Demon Hunter ni, jangan terlalu taksub. Hafal juga, tapi belajar juga. Okay, agama jangan tinggal. Okay, so itu sajalah teori pasal cerita K-pop Demon Hunter. Korang hafal ke tak lagu-lagu K-pop Demon Hunter? Aku confirm korang semua mesti tengok dan hafal. Cuba korang komen kat bawah. Okay guys, so aku rasa itu sajalah untuk video kita ni. Kalau korang rasa video aku manfaat, jangan lupa untuk saya bakar ramai, share, like and comment. So aku rasa saja. Jaga diri guys, stay safe. Bye. We going up, up, up.